Pernah tak korang bayangkan ribut petir yang tak pernah berhenti? Memang wujud tau. Kat Venezuela ni ada satu tempat yang kilat menyambar hampir setiap malam sepanjang tahun. Tasik Maracaibo jadi saksi fenomena Catatumbo, ribut petir paling gila kat dunia ni. Bayangkan hampir 300 hari setahun langit kat sini menyala dengan kilat yang sabung menyabung macam tak henti-henti. Setiap malam ribut ni boleh bertahan sampai 9 jam. Bayangkan berapa banyak kilat yang korang nampak. Purata 28 panahan kilat seminit tau. Itu macam hampir setiap 2 saat ada kilat menyambar. Tapi yang paling misteri, kadang-kadang kilat ni menyambar tapi tak ada bunyi guruh langsung. Sunyi sepi je. Penduduk kat sini dah biasa dengan fenomena ni. Bagi mereka kilat ni macam lampu jalan je. Fenomena Catatumbo ni bukan sekadar keajaiban alam tapi jadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Venezuela. Subhanallah, kuasa Allah memang luar biasa. Ribut petir abadi yang tak pernah berhenti.